Okey, selamat datang semua. Hari ini kita akan selami satu topik yang saya boleh katakan menjadi nadi dalam mana-mana subjek ekonomi di peringkat universiti. Kita bukan nak hafal fakta, tapi kita nak belajar cara untuk berfikir macam seorang ahli ekonomi bila kita tengok apa yang kerajaan buat. Pernah tak anda tertanya-tanya, kita selalu dengar berita ekonomi tengah gawat, ramai orang risau pasal kerja, tapi tiba-tiba kerajaan umumkan projek besar-besaran yang makan berbilion-bilion ringgit. Logik kita kata, waktu macam ni kenalah berjimat kan? Tapi kerajaan buat sebaliknya. Nah, apa yang nampak macam tak logik ni sebenarnya adalah satu strategi yang dah dirancang dengan teliti. Dan strategi inilah yang kita panggil dasar fiskal. Cuba bayangkan, dasar fiskal ni macam satu kotak perkakas atau toolbox yang kerajaan ada. Bila enjin ekonomi negara macam semput atau bergerak terlalu perlahan atau kadang-kadang terlebih laju sampai overheat, kerajaan akan buka kotak ni dan guna alat-alat kat dalam tu untuk cuba stabilkan balik keadaan. Inilah boleh kata tool utama mereka. Dalam toolbox ni, ada dua alat yang paling penting. Pertama, perbelanjaan kerajaan. Ini ibarat suntikan. Bila kerajaan bina hospital, jalan raya, bayar gaji cikgu, ia sedang suntik duit terus ke dalam pusingan ekonomi. Alat kedua pula ialah percukaian. Ini pula ibarat tarikan. Bila kerajaan kutip cukai pendapatan atau cukai jualan, ia sedang tarik duit keluar dari pusingan tadi. Seni dasar fiskal ni, semuanya bergantung pada cara kerajaan mainkan dua alat ni. Bila nak suntik dan bila nak tarik. Jadi, kita patah balik pada situasi ekonomi yang lembap tadi. Dalam keadaan macam tu, kerajaan dah buat pilihan. Ia akan tolak pedal minyak perbelanjaan. Maksudnya, kerajaan sengaja pump lebih banyak duit masuk dalam sistem. Tapi, persoalannya, macam mana suntikan duit ni betul-betul boleh hidupkan balik enjin ekonomi? Jawapan dia membawa kita kepada satu lagi konsep yang sangat-sangat penting. Okey, di sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Duit yang kerajaan belanjakan tadi, dia tak berhenti kat situ je. Duit tu akan mencetuskan satu kesan berantai. Macam kita baling batu dalam air dan nampak riak air itu merebak. Dalam ekonomi, kita panggil riak ini sebagai kesan pengganda atau multiplier effect. Apa benda sebenarnya kesan pengganda ni? Senang cerita, ia adalah satu idea di mana setiap RM1 yang kerajaan laburkan boleh mewujudkan aktiviti ekonomi yang bernilai lebih daripada RM1. Dia seolah-olah beranak pinak dalam ekonomi. Ini bukan magic ya, ini adalah logik pusingan wang. Jom kita ikut perjalanan duit ni. Katalah kerajaan belanja RM1 juta untuk bina jambatan. Kontraktor dan pekerja-pekerja dia dapat bayaran. Lepas tu, apa diorang buat dengan duit tu? Diorang pun berbelanja, beli barang dapur, bayar sewa rumah, makan kat kedai. Tiba-tiba, duit tadi dah jadi pendapatan tauki kedai runcit, tuan rumah dan pemilik restoran. Lepas tu, tauki kedai ni pula akan berbelanja dan pusingan ini berterusan, mencipta nilai baru pada setiap langkah. Ahli ekonomi biasanya akan cuba kira berapa besar kesan pengganda ni. Katakanlah, untuk sebuah negara, penggandanya ialah 1.5. Ini bermakna, suntikan asal RM1 juta oleh kerajaan tadi, impak totalnya bukan setakat RM1 juta. Bila dah habis pusingan dia, ia sebenarnya dah menjana sebanyak RM1.5 juta dalam aktiviti ekonomi. Nampak tak? Itulah kuasa pengganda. Dan di sinilah munculnya soalan cepu mas. Soalan yang membezakan pemikiran ekonomi yang asas dengan yang lebih mendalam. Kalau kesan pengganda ni hebat sangat, kenapa tak buat selalu je? Kenapa tak kerajaan belanja je banyak-banyak setiap masa supaya semua orang jadi kaya? Sebabnya, dalam ekonomi, tak ada benda yang percuma. Setiap tindakan pasti ada kosnya. Sekarang, kita beralih dari kebaikan kepada akibat. Penggunaan dasar fiskal yang agresif macam ni datang dengan harganya. Inilah bahagian kedua dalam kerangka fikir seorang ahli ekonomi. Kita kena sentiasa tanya, okey, lepas tu apa jadi? Apa trade-off dia? Isu pertama yang paling senang nampak, defisit dan hutang. Bila kerajaan belanja lebih banyak daripada cukai yang dikutip, maka terjadilah defisit belanjawan untuk tahun tu. Nak tampung defisit ni, kerajaan kena berhutang. Bila defisit ni berulang tahun demi tahun, hutang-hutang ni akan terkumpul dan akhirnya menjadi hutang negara yang besar. Memang ia membantu untuk jangka pendek, tapi bilnya mungkin terpaksa dibayar oleh generasi akan datang. Isu yang kedua ni pula, dia lebih tersorok sikit, tapi kesannya sama penting. Dia dipanggil kesan sesak keluar atau dalam bahasa Inggeris, crowding out effect. Ini satu lagi konsep penting yang kalau kita faham, kita akan nampak gambaran yang lebih besar. Logiknya macam ni. Untuk bayar defisit tadi, kerajaan kena pinjam duit. Bayangkan pasaran duit ni macam satu kolam.
Bila peminjam paling besar, iaitu kerajaan, datang untuk pinjam banyak duit, ia sedang bersaing dengan syarikat-syarikat swasta untuk dapatkan duit dari kolam yang sama. Persaingan ni akan menaikkan harga pinjaman, iaitu kadar faedah. Akibatnya, syarikat yang tadinya nak pinjam duit untuk bina kilang baru atau beli mesin canggih mungkin akan batalkan rancangan mereka sebab kos pinjaman dah jadi terlalu mahal. Ironinya, tindakan kerajaan untuk merancangkan ekonomi akhirnya menyesakkan pelaburan swasta. Jadi, apa yang kita dapat lihat sekarang? Jelas sekali, dasar fiskal ni bukanlah satu butang ajaib yang kita boleh tekan sesuka hati. Ia sebenarnya adalah satu seni mengimbangi yang sangat rumit. Ia penuh dengan pertukaran trade-offs yang perlu difikirkan masak-masak. Inilah dilema utamanya. Di satu pihak, perbelanjaan kerajaan boleh merancangkan ekonomi dan menyelamatkan pekerjaan melalui kesan pengganda. Tapi di pihak yang lain, kosnya adalah hutang negara yang makin tinggi dan risiko pelaburan swasta jadi lembab disebabkan kesan sesak keluar. Faedah jangka pendek perlu diimbangi dengan kos jangka panjang. Itulah pertukaran yang sentiasa menghantui para pembuat dasar. Dan ini membawa kita kepada rumusan paling penting tentang cara berfikir seorang ahli ekonomi. Ekonomi bukan tentang mencari satu jawapan betul yang magic. Sebaliknya, ia adalah satu disiplin untuk kita faham dengan jelas apa akibat baik dan buruk bagi setiap pilihan yang ada di atas meja. Jadi soalan yang lebih tepat bukanlah apa yang patut kita buat, tapi sebaliknya, apakah pertukaran yang kita sanggup terima? Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.